Untuk makluman sidang penonton sekalian, Bukit Fraser yang berada di atas banjaran Titiwangsa ini terletak di dalam Mukim Trust dalam daerah Rau Pahang di mana ianya merupakan destinasi pelancongan pergunungan yang mempesonakan dengan kedinginan suhunya sekitar 17 sehingga 24 darjah Celsius. Puncak tertinggi Bukit Fraser ialah kira-kira 1,310 meter dari aras laut dan ianya terletak sekitar 104 km dari Bandaraya Kuala Lumpur. Rata-rata aktiviti di Bukit Fraser ini tertumpu di dataran pekannya yang mempunyai sebuah menara jam klasik yang cantik dengan bangunan-bangunan tinggalan penjajahan Inggeris yang bercirikan suasana seperti di perkampungan negeri Scotland dengan binaan granit kelabu gaya Tudor. Terdapat banyak tempat-tempat menarik yang boleh dikunjungi di Bukit Fraser ini di mana percutian dan kunjungan ke Bukit Fraser yang mempersonakan ini pastinya akan menjadi memori terindah anda sekeluarga. Hari ini ride ke Fraser Hill bersama Gangstar. Okay, Assalamualaikum, selamat petang dan salam satu Malaysia. Saya Asma Husin daripada Gangstar Bikers, mewakili daripada Ratu Gangstar. Okay, hari ini kami berada di Fraser Hill. And then pagi tadi kami ada aktiviti sarapan pagi di mana tadi? RB Rasikanda. Lepas tu, selepas kita selesai makan, kita pergi ke mana tu? Cendol bakar. Cendol Pak Samad. Cendol Pak Samad. Sementara kita nak menunggu dua lagi ahli yang belum sampai. Setelah itu kita beramai-ramai bergerak ke Fraser Hill. So apa aktiviti kita buat kat Fraser Hill hari ni? Mengantuk Sesi bergambar. Kita makan-makan, ambil gambar. Okey. Dan membawang yang lebih kan? Membawang, gosip lah semua ada kan? Okey, hari ni kita ada berapa jenis jentera? Kita ada jentera. Kita ada skuter berbagai jenis. Kita ada superbike. Lagi kita ada apa? Retro. RZ. Lagi tak ada apa lagi? Motor retro pun ada. Lagi apa lagi? Naked bike, touring bike pun ada. So sesiapa yang ingin join Gangstar Bikers, tak kisahlah daripada motor kecil sampai ke motor besar, semua boleh join. Okey? Anything, ada apa lagi nak kongsi? Okey, disebabkan tak ada apa-apa, kita ucap bye.
Dah. Okey. Tukar gaya. Tukar gaya lagi. Lagi. Bagilah yang romantik sikit. Kasih tukar gaya lain sikit. Gaya lain. Tukar gaya pula? Ha. Gaya macam ni tak? Tukar. Nanti kita edit. Tukar je. Tukar je? Ha, tukar. Mana nak buat macam ni boleh tak? Gaya model lah sikit. Gaya model. Betul lah. Sweet lagi cukup. Ni pun okey tau. Semua orang pandai. Lagu dia. Okey. Senyum. Okey. Yang lelaki tu kasih peluk sikit kan. Ha. Bau lah romantik. Macam Kak Semua buat tadi. Assalamualaikum. Hai, saya Ana, bikers dari Tapah Perak. Saya berniaga nasi ayam Hainan di Bandar Tapah. Lokasi di depan berhadapan KPDNKK Cawangan Tapah. Tak. Dekat dengan balai polis. Balai polis. Tapi setakat ni kita tak dapat nak buat untuk dine in. Kita cuma take away je. InsyaAllah doakan saya mudah-mudahan boleh buka restoran nasi ayam, supaya boleh lain kali para bikers boleh singgah dan boleh makan kat situ kan. Okay. Kalau boleh kita sebagai satu grup gangsta ni kita support kerja dia. Khabar untuk besok kemudahan untuk kita juga. Mana kita pergi menghala ke Perak. Kita akan buat dengan menghala ke utara. Siapa yang menghala ke utara, ke Cameron ke, boleh singgah dekat kios kami. Ya, betul. Nasi ayam Hainan Tapah. Betul-betul makan Tapah. Bukan jual nasi ayam saja. Dia ada jual nasi tomato. Sangat sedap. Saya dah rasa dah nasi tomato dia sedap. Nasi ayam dia pun lagi sedap. Memang macam Hainanese lah, Chinese punya ni lah. Chinese punya nasi ayam.
Memang style dia macam tu. Dan kita pun ada makanan dari vendor. Makanan dari vendor. Ada western, ada dessert pun ada, kuih muih. Banyaklah, banyak. Sebab saya tengok tadi banyaklah tengah hari vendor. nak pukul apa dia? Kita beroperasi setiap jam 11 sampai habis. Paling awal habis pukul 11 pun pukul 1. Pukul 1. Cepat lah. Paling lewat pukul 4 lah. Pukul 4 tu kita dah tutup dah. Sabtu Ahad kita tak beroperasi. Cuma Isnin sampai Jumaat. Sabtu Ahad tu pergi mana tu? Sabtu Ahad masa untuk berpoi-poi. Masa untuk kita berpoi-poi. Kat pekan tampah tu lah, betul. Kat pekan tampah. Ya. Tapi mungkinlah suatu hari boleh letak meja kot. InsyaAllah. Kita InsyaAllah, ya. nak pergi. Kita ada cadangan nak buka Kalau letak kedai meja makan. dia kena Tak tahulah, tak pernah Dia ada plan bisnes tu, lah. kawasan tu. Dia depend pada kawasan tu kan. Tapi kawasan pun tak besar lagi kat situ. itulah tanya majlis takut. Pasal dia ni tak apalah, cubalah kita support tu tengok bagi dia. Tak ada masalah benda tu. Kalau pakai food, grab food pun boleh kan. Order kan. Kita pun ada join, jadi kita pun jadi vendor untuk Halo Delivery dan Grab Food. So boleh je order dekat situ. Tapi untuk kawasan Tapah je lah. Kawan-kawan luar tak dapat lah. Yang mana dia Ya. Kalau nak Google tu tempat apa nama tu? Nasi ayam Hainan Tapah. Nasi ayam Hainan Tapah. Oh, asyik. Terbaik. Jom ramai-ramai Terbaik. support. Jom ramai-ramai support. Okey. Okey, nasi kandar RB. Kalau saya suka makan tosai di sana. Tosai dia okey, mengencam. Kalau abang macam mana? Bagi saya ni memang kuat makan mamak. Memang hantu mamak. Tapi dia punya rencana tu saya rasa nak buat di tempat lain itu lagi terbaik lah dia. Karinya? Karinya pun memang pure. Memang pure. Oh, memang kelas lah juga dah. Ada kambing kan? Sana. Ada kari kambing kan? Kambing tak rasa tadi. Tak rasa lagi. Ya. Menu-menu yang lain pun okey juga. Menu yang lain, apa makan apa tadi? Makan nasi kandar kan? Apa rasa nasi kandar tu tadi? Sedap lah. Sedap. Sedap yang macam mana tu bang? Cerita sikit. Ayam madu. Ayam madu. Nanti kau orang pergi sekali, kau cuba dia punya nasi kambing. Nasi kambing. Tengok macam menarik tu. Kambing Ya, dia saya masak setuju. kari. Kambing dia kari. Kambing tadi kan. Tengok dia punya masakan tu dengan kuah dia pekat. Kita kalau tengok pada colour kita dah tahu dah memang sedap kambing tu. Cara dia masak. Kau boleh cubalah. Tapi dia macam-macam ada. Tosai ada, chapati ada. Ya, chapati pun boleh tahan juga. Kita petik je apa je semua ada. Pergilah cuba, memang sedap. Serve dia pun cepat. Serve dia pun cepat. Harga pun okey lah. Harga pun tak Tak lama sangat, biasa je lah. Biasa saja. mamak memang harga dia standard lah, biasa. Penutup tadi dia ada bagi kita minuman percuma dalam tin kan. So friendly, servis pun bagus, harga pun bagus. Okey. Rasa dia pun sedap. Boleh repeat. Boleh pergi. Boleh repeat lagi Boleh sekali repeat lagi dan lah. Saya kami pun juga macam tu lah. memberitahu pada semua siapa yang ingin boleh datang ke RB, restoran RB, Bukit Beruntung. nasi kandar dekat Bukit Beruntung. Recommend. We recommend. Dia punya layanan pun Laju. cepat. Plus staff dia ramai kan. Cepat. Owner dia pun nak takut.
Okey, selamat petang. Sekarang ni saya berada di Fraser Hill, Food Court Fraser Hill. Okey, tadi kat Food Court ni ada banyak jenis restoran. Sis pergi ke restoran Retro Bistro. Okey, tadi sis makan sup cendawan bersama dengan roti. Dia punya harga dia okey lah. And then sis minum hot chocolate. Lepas tu kawan sis minum Coca-Cola. Lepas tu dia makan nasi lemak kosong aja. Rasa dia macam mana? Rasanya sedap kan, nasi lemak kosong kan. Tadi si makan apa? Si Ana? Laksa sarang. Laksa telur sarang. Apa rasa apa rasa dia? Sarang telur. Rasanya macam telur. Sarang telur. Ya. Sarang burung. Laksa sarang burung. Laksa sarang burung. Rasa sarang saja. Apa? Sedap tak rasa kan? Sedap rasa dia. Ya ke? Sedap kan? Abang tadi makan apa? Memang sedap kan? Nasi rendah ayam. Nasi rendah ayam dekat bistro tu pun sedap juga. Masih ada raya lagi. Masih ada lagi. Ada rendang lagi tu. Ada rendang lagi kan? Ni tak buah beraya ni. Nasi makan rendah lagi. Saya makan dekat restoran Puncak. Restoran Puncak tu dia ada nasi campur. Memang berbagai-bagai kedai ada ni. Western ada, mamak pun ada. Dan saya makan nasi campur. Dan cuaca cantik, sejuk, nyaman, tak panas. Saya tadi makan ikan apa yang jaket tu? Ikan caru. Jaket lah caru kan. Ikan caru. Dia buat sambal. Dia sambal. Saya ambil kuah asam pedas. Bila kena asam pedas, orang Melaka nak cari telur asin. Saya tengok telur asin itu sebiji-sebiji. Saya nak sebelah je. Potong lah. Alamak, nak share dengan siapa kan? Nak boleh potong kan atau kena beli sebiji? Kebetulan ada lah geng bikers perempuan seorang ladies biker. Patutlah tak nak bawa bini. Patutlah jiwa. Betul kan? Dia duduk kat situ. Saya ingat dia nak buat apa? Nak apa? Saya pun nak telur. Dia nak telur separuh kan? Rupanya memang dia dah ada pisau kat situ. Saya pun tunjuk macho lah. Cik. Dia nak potong lah. Nak terjatuh tergolek. Alamak, malu yang sekejap. Ada rezeki. Tak apa, itu semua tak potong. Sempat lagi. Saya makan. Lepas tu saya duduk dengan cikgu tu makan. Okey, suasana best. Rasa pun cantik. Memang recommend lah restoran Puncak. Puncak. Menu apa yang paling sedap sekali? Tadi saya makan tu apa? Sup tulang dia. Oh, ada sup tulang? Sup tulang dia. Pekat. Memang terbaik lah. Sedap sup tulang dia. Dia punya isi daging dia bagi pun banyak juga. Harga dia macam mana? Harga tu biasa je lah. Biasa juga. Memang boleh berpatutkan lah. Sup dia tu kalau kita order satu boleh makan 2 orang lah dia bagi. Mencukupi sangat tu. Memang cukup. Dengan campur dengan lemis sama belakang tu memang kena lah. Apa dia punya menu special? Tak tahu tadi dia kata sup tulang. Sup tulang tu. Sup tulang tu special. Menu special sup tulang je lah. Masuk tadi dia recommend sup tulang selasa lah itu. Wah. Rasa macam nak try pula. Ya. Lepas ni kita try lagi sekali. Ya. Lepas ni kita try kan? Proses. Sekarang. No problem. Sebelum sekali. Boleh saja. Boleh saja bos. Tapi pernah tak kita bayangkan bila tukang masak tu dia nak masak bahan-bahan mentah tu dia ambil daripada bawah. Pernah tak kita bayangkan yang dia akan bawa pakai Itu yang helikopter? Ya. Tidak mustahil. Tak mustahil. Jadi tak perlu cerita lah pasal harga kan. Kalau kita kata mahal pun standard lah kan. Biasa kan. Tapi bagi saya rasa masih okey lagi. Tadi saya makan pun ada tempe, ada telur masin sebelah yang jatuh tadi tu. Ingat lagi ada ikan. Ada gegan tu tadi kan? RM16. Saya rasa okey. Okey dengan harga dekat murah sangat. RM16. Murah. Kita boleh makan lah. Memang dekat KL dalam 20 tu, 25. Yes. Kalau dekat sini RM16, kira murah. Tak bayang kalau bagi saya lah. Dia bawa sayur naik lori naik atas. Betul. Mungkin dia pakai drone tu. Mungkin dia bawa ada tanam sayur kat sini, bunga dia banyak. Kan? Kalau sini biasa barang dia beli kat Batang Kali lah. Pasal apa dia tak tanam sayur kat sini? Dua tu lah tempat dia ambil. Pasal Okey, abang yang ujung tu makan apa hari ni? Hari ni saya makan ayam goreng aja.
Alah, kenapa makan yang goreng je? Selera. Tak selera ke? Oh, rumah tak ada. Kalau tu nak review tak boleh. Kalau yang goreng ni mana-mana tempat bersama. Tapi kat sini sedap sikit lah. Sejuk Sedap lah. sikit, Ayam dia sejuk. Sebab lapar. Itu je lah. Okey, abang retro dekat belakang tu. Macam mana? Hari ni makan apa? Yang pakai spek mata tu. Abang handsome kat belakang tu, nyorok tu. Ha, tengok tu. Saya ni makan nasi asam pedas. Macam mana? Okey lah? Asam pedas. Lauk dia? Asam pedas ikan bali. Oh, alhamdulillah okeylah. Asam pedas ikan Saya bali. sebab saya tak memilih. Janji ada. Oh. Ni saya nak tanya Cikgu Jasmine ni. Nama sama ni. Saya panggil dia Cikgu. Makan apa Cikgu? Betul. Makan apa? Kebetulan memang saya tadi tak jadi makan lah Tak jadi makan? Saya tengok menu banyak. Bila saya tengok menu banyak, saya tak tahu nak makan apa. Tapi saya tengok je dia, saya dah kenyang rasanya. Wah, ini dahsyat ni. Sedap. Jadi saya minum air je. Okey. Minum teh panas. Bagilah mengantuk. Kena memang kena lah teh manas. Kena. Kena. Teh tarik lah? Teh tak ada tarik. Tak tarik? Bang tadi tanah runtuh kat mana bang? Laluan kita nak ke Bukit Fraser sebelum gate. Sebelum gate Bukit Fraser. Satu kawasan sajalah kan? Ada 3 tempat tanah runtuh. Lepas tu satu kawasan pokok tumbang. Pokok tumbang. Sebab sekarang ni musim hujan. Jadi tinggal satu laluan aja yang boleh yang ni betul lah. Pasal satu laluan lagi dah tutup pasal pokok tumbang, tanah runtuh. Jadi kita orang kata kena hati-hati lah pasal ada kereta daripada depan kan, daripada arah ke tangan. Jadi kita kena berhati-hati lah. Dia jalan dia pun agak sempit jugalah. Tapi cantik jalan dia kan? Cuma sempit lah kan? Sempit. Kena jaga-jagalah siapa yang naik Bukit Fraser tu, hati-hati sikit lah. Jangan laju sangat lah sebab ada setengah tempat tu jalan masih ada lumut tepi kan, takut. Ada lumut, ada pasir, ada air. Pasir akan naik. Jaga sikit lah. Ada air, lepas tu ada lubang lagi. So siapa yang naik tu hati-hatilah. Tapi so far okey je. Kalau kondisi motor okey, rasanya tak ada masalah kot. Berliku-liku jalan ni. Memang seronok lah. Hidup ini penuh Tetap juga berliku. ku harungi. Ya. Walaupun berliku. Hati-hati. Macam itulah kehidupan. Untuk turunkan darah tinggi. Berapa tadi darah tinggi? 180 hingga 140. Ya. Kerana kona dia banyak tu. Kona banyak dia. Vibrate tu. Ya. Hilang lemak-lemak semua. Hilang lemak semua. Kalau rumah tak boleh sampai break. Keluar je rumah turun 140. 140 terus tu. Amazing weh, amazing. Amazing. Darah tinggi jadi darah rendah lah. Ya, itulah. Jalan sini memang okey lah. Ada alasan nak keluar. Nak turunkan darah tinggi. Pasal dinasihatkan oleh doktor. Ya. Tekanan je lah, turun sini turun lah. Saya lain bang. Macam mana? Saya darah manis, kencing tinggi. Kencing tinggi. Bertukar. Itu macam mana nak atasi tu bang? Tanya doktor pakar. Oh, ada yang berpengalaman ke kat sini? Dia ada tu? Tadi dia style dia macam tu. Tadi dia tengok makanan tu, dia dah kenyang. Itu style dia. Dia akan reduce dia punya darah tinggi, kecil manis. Bila lapar pergi tengok je. Pergi tengok je. Dah kenyang dah. Cium bau je. Ambil bau saja. Itu undang-undang manis. Itu je cukup. Ini betul-betul style Pirami kan? Kita hari ni semua style Pirami kan? Formula daripada Pirabli. Contoh yang baik. Saya pertama kali ni ride beramai-ramai.
Oh, asyik. Sebelum ni saya nak cakap sikit. Saya rasa seronok lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nak tanya Muhammad Al-Hadif ni kita punya tuan ke? Ya, betul. Kita punya pengasas. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Al-Hadif pengurusi. Saya tengok dia cara dia candle apa walaupun ramai kan. Tapi cukup bagus dengan teratur apa semua. Cool, memang cool. Dan bila dia post dalam grup CJ nama saya pula keluar dulu. Ini dah ada CJ ni. Saya dah Rasa bangga. excited. Jangan miss lagi balik. Tak, memang saya tak pernah campur mana-mana grup. Kalau saya ride pun saya KL Melaka berulang seminggu 2 kali solo kan. Saya suka ride malam kan. Jadi semalam tu saya fikir kan, saya tengok ada grup daripada Johor tu. Daripada Johor pun ada, ingat Johor nak singgah dekat Seremban, arena Seremban. Aku kalau daripada Melaka ni aku nak gerak lah. Tapi pukul apa? Pukul 5 pagi. 5 pagi, 6 pagi takut terbabas dan kerian. So malam tadi saya gerak sampai ke Selayang KL. Tapi apa yang saya tengok memang menyeronokkan. Serius. Memang seronok. Saya tak kenal antara sesama lain kan. Keluarga saya, rumah saya bertanya, abang ada kawan-kawan sana tak? Tak kenal ni, masuk tak kenal. Masuk je. Tak kenal. Bila dia masuk, ada pula nama Jasmine sama. Jadi kawan nanti kan. So saya harap kan grup ini dapat berkekalan kan, dapat teruskan, insya-Allah saya akan follow insya-Allah yang mana ada. Tapi saya nak tekankan di sini nak fahamkan gangsta ni bukan gangster gangsta tu bintang tu. Geng bintang tu. Jangan buat gangster sini. Saya cerita kat rumah saya join gangsta, bintang. Bintang 5 tu. So terbaik daripada saya personally, terbaik untuk kumpulan gangsta dan dia punya musik. Itu sajalah daripada saya. Sorry semua. Okey, di sini saya ingin tahu kepada semua geng-geng Gangsta Bikers Overdose. Kita akan buat trip ke mana kita semua? Terengganu mungkin. Terengganu. Okey, bila tu agaknya? Terengganu kita. Betul. Kita akan pergi ke Terengganu. So sis war-war kepada semua grup retro Gangsta Biker Overdose. Jom kita ramai-ramai pergi ke Terengganu. Akan datang. Date-nya kami akan maklumkan kemudian. So ada apa yang agak-agak tentatif tu bila agak-agak nak pergi? Kita plan selepas Raya Haji. Ada member kita pun ada homestay kan. Siapa sana kita ada homestay, dia kata 6 biji tadi kita. 7 bilik. 7 bilik. Bilik lain. Dekat Penarit. Pantai Penarit dia kata. Dia memang dah standby. Dia dekat dengan pantai. Pantai Penarit. Wah, kalau macam tu kita boleh buat aktiviti sukan lah kan macam ni. Buat aktiviti sukan nikah. So maksudnya nanti ada homestay lah ke sana. Sana ada homestay. Kita tak boleh hari lah. Kita tak boleh hari. Kita mungkin buat 3 hari 2 malam tu. Bertambah turun darah tinggi awak. Lagi turun darah tinggi kan. InsyaAllah. Nanti kita apa? Naik motor nanti kita ikut jalan pantai. Mengisi pantai. Bila lengon-lengon jangan risau. Gangsta ada sediakan minyak Esen Herbal Gangsta. Ini untuk aromaterapi yang masa-masa lemah, lengon-lengon. Sapu je. Masa ride tu nak kan. beli macam mana tu bang? Nak beli, kita boleh pergi tingkat TikTok. Gangsta Mall. Gangsta Mall. Dalam TikTok Gangsta Mall. Berapa harga dia bang? Harga dia dalam RM10 satu botol. RM10.
RM10 je. Siapa yang datang drive bawa isteri tak payahlah kan. Pasal isteri boleh urut. Yang ni yang tak ada bawa isteri tu boleh lah bawa. Boleh lah, cari dulu. Kena calik juga. Kena calik juga. Calik juga. Kena calik juga. Jangan apa. Yang bawa isteri yang susah sikit tu. Aduh, dah cari lebih sikit. Tapi sebenarnya ada petua sebenarnya. Kita nak ride ni sebenarnya yang mana yang dah berkahwin tu kan. Cuba ajak pasangan tu sekali naik. Bila dah naik sekali, orang cakapkan saya lah. Orang nasihatkan saya lah kan. Naik apa tu bang? Naik motor lah. Ajak dia dah sekali. Lama-lama dia dah seronok dalam ride, baru kita senang sama-sama kan. Ya, saya setuju. Itu saya dapat nasihat daripada orang. Saya cuba ajak lah satu hari tu. Mengongot dia satu hari, menyempah dia tinggi, tak tahan tertonggik dia. Dia kalah kat situ lah. Dah jangan nak ajak-ajak lagi dia. Tapi tak apa, pelan-pelan kan. Benda-benda ni kena usaha lah kan. Dia tak cuba lagi tu. Apa yang kita minat biarlah bersama-sama berminat. Iyalah betul. Ya betul, saya setuju. Abang kena cari motor yang skuter ke? Yang selesa sikit duduk. Itulah bila join hari ni saya tengok. Betul selesa duduk, selesa peluk. Itu. Itu baru betul. Abang pakai sebab posisi. Mana mau dia naik. Itulah tadi tertarik juga skuter kan. Macam okey juga kot. Tapi dah lah campur-campur sedap lah. Sebab skuter tempat duduk dia besar. Memang selesa duduk. Tak, sebenarnya saya silap. Sebenarnya dia ni naik step tu, perempuan naik dulu, pijak dekat tempat depan tu, dia gostang ke belakang. Kita naik dulu, kita pun pijak. Abang suruh dia panjat. Saya ada pengalaman. Motor baru keluar. Saya pun tak mahu macam tu. Motor baru keluar seminggu dia naik, saya dah goyang macam ni. Takut lah kawan tu. Itulah saya tak tahu. Fobia lah tu. Fobia ada. Bukan baru tahu, dah tahulah sebenarnya. Masa bermula tu tak tahu. Ini kes nak suruh daripada bini lah ni. Tak nak bagi tahu formula kan. Tak ada, saya dah ajar lah. Saya tunjuk demo. Jom. Tak mau. Tak mau juga. Tapi apa ni, saya rasa satu healing lah motor ni kan. Bila saya dah peringkat umur macam ni, saya pun dah pension kerja apa semua. Bila saya bermain dengan motor, maksudnya saya dah berjinak-jinak dengan motor, saya rasa macam satu kepuasan, satu healing yang dikatakan, saya rasa macam satu ketenangan kan bila saya melayan apa ni semua. Jadi saya rasa ketenangan tu saya tak berserabut lah kan. Kat situ saya nampak bikers yang sebenarnya lah, apa tujuannya dia dapatkan satu ketenangan, satu kepuasan. Bukan disebabkan motor, disebabkan journey. Itu saya dapat kat situ lah. Ni dah mula nak start dah ni. Dah nak start dah ni. InsyaAllah. Saya pula lain. Saya pula lain. Isteri saya pernah tanya saya, kenapa pilih sukan pemotoran? Kenapa tak pilih mancing? Saya bagi jawapan yang simple saja. Sayang, pemotoran ni lebih baik daripada dandut. Apa kena daripada dandut, ya. Dengan mancing tadi? Yang mancing tu kira hobi orang lain yang biasa buat lah. Saya memancing, tengok orang memancing okey. Tapi saya sendiri memancing, tak boleh, penuh penasaran. Stres, penuh penasaran. Lagi cara tinggi naik. Ya, betul. Saya pernah saya cuba berjinak-jinak dengan mancing, tak boleh pergi. Tak boleh. Saya tengok orang, saya tengok orang mancing okey. Yes. Kesabaran tu yang penting tu, betul. Nampak sangat minat dengan motor lagi daripada. Ya, jadi sukan pemotoran ni adalah sukan yang sihat. Dia lebih sihat daripada dandut. Setuju tak? Setuju. Biar jahat motor. Jangan jahat perempuan. Betul. Suami misalnya. Isteri nombor 2 tu Ya, mungkin. Isteri nombor 3. Tak ada. Motor nombor 2 lah. Motor nombor 2. Yes. Isteri nombor 2 Dua saja. Belum sampai 3. Dah tentu rumah cakap dia takkan cari lain pasal dia dah ada motor dia. Ya, insya-Allah. Betul, memang betul. Tu lesen tu sebenarnya. Ya, betul. Abang pula macam mana? Awak pelakon utama lah. Abang pula macam mana? Abang berapa tentang sukan? Saya ni suka mengikut kawan-kawan. I see. Malah kalau kawan ajak pergi, saya pergi. Malah saya ni semua boleh, tak kisah. Janji saya nak happy lah, itu je. Kenapa pilih motor bukan pilih memancing? Macam kat tadi mancing ni saya rasa kesabaran saya tak boleh tahan lah. Tak boleh sampai tak. Cepat koyak lah. Cepat bosan lah. Cepat koyak juga kan. Betul. Cek download dulu. Kalau motor ni kita start tengah jalan, seronok lah. Apa yang kita nak, kita turun pergi kan. Yes. Apa semua.
Itu je pun kita ada dapat apa? Dapat kenalkan kawan baru kan. Ya. dapat Satu kenal kawan kawan baru. Kita nak berkawan lah. Tak, sebenarnya Macam kita ni dah ujung-ujung ni cakap. Betul. Kita nak apa? Nak kata nak kawan Ketenangan. Ya, itu. Kawan-kawan. Nak ketenangan, nak kawan, sebab tu kena ride jauh-jauh. Ya, betul. Mengambil pengalaman daripada tempat orang. Jauh perjalanan. Luas pemandangan. Badan pun sihat, kita otak macam pun kita cergas ride kan. dalam satu grup, jadi kita lebih disiplin. Betul. Tak payah ride laju tu lah. Betul. Pasal kita ride ni rasa lebih pada untuk santai. Betul. Jadi dia mengajar kita yang geng-geng motor ni kata lebih disiplin lah. Dia disiplin, tak ada nak buat laju-laju, nak melunggur semua kali kan. Ya, setuju. Anak pula macam mana? Kenapa pilih motor? Sebab Ana dah lama kan? seorang yang meniaga. Jadi meniaga makanan ni penat. Masak, beli barang. Lepas tu pergi meniaga sekali. So bila macam tu saya pilih motor untuk hilangkan stres dan letih semua tu. Bila angin tu, bila kita start ride, bila angin tu kena kat muka, itu satu kepuasan. Tak ada benda lain. Itu je satu. Tak sangka. Ya. Hilang panas rasa. Dan semua dia terbang macam tu je. Healing, boleh healing. Itu ini ride adalah satu terapi untuk saya. Ya, betul. Setuju. So bila saya ride, no one can stop me. Sama-sama ride pergi ke Kemeran lagi syok lah. Wow. Tu lagi sejuk kan, campur sejuk tu. Dapat minum teh, dapat minum teh je. Lepas tu turun balik. Okey. Itu je. Itu je ubatnya. Itu pun jadi. Macam mana? Tak sangka. Okey. Tak sangka. So, Terengganu macam mana? Terengganu Terengganu Ganu ni kita. Terengganu kita macam mana? harap-harap semua geng-geng dapat pergi lah. InsyaAllah. Jadi alu-alukan lah. Lagi ramai lagi bagus. Lagi ramai Dalam yang media bagus. sosial, Facebook. Dapat join ramai-ramai, dapat bersama ramai kat kawan, lagi bagus. Kalau kita dapat ramai yang join, kita akan buat satu aktiviti. Betul. Aktiviti pantai. Kita buat satu game. Lepas tu kita tengoklah kalau rasa kita dapat sponsor daripada luar ke, kita boleh buat hamper ke apa ke untuk memeriahkan lagi. Kita nak pergi ke Terengganu kan, bukannya dekat, jauh jugalah. Tapi kita punya plan 3 hari 2 malam. InsyaAllah apa-apa kami akan update kat dalam grup. Harap semuanya boleh join. And then kita dapat sponsor daripada datuk-datuk. Harap-harap doa-doakan lah Lagi satu, motor terpulang masing-masing. Kita tak pilih motor. Janji nak ikut. Itu je. Tak kira kita apa pakai je. Kita nak happy je, itu saja. Happy and santai-santai. Bukan. Kita bukan gini kaki nak motor. Nak santai saja. Tapi motor bukan semua motor boleh pergi. Motor elektrik tak boleh. Susah nak charge. Jangan bawa motor elektrik. Jangan bawa motor elektrik ya. Boleh. Kena beli bateri lebih. Bateri you. Bateri lebih. Kena ada bateri lebih. Kena tukar bateri je. Tu darah tinggi naik tu. Tinggi naik. Kalau pergi Terengganu Masalah apa yang mengikut belakang dia pula tinggi naik lagi. Nak melepas. Gesta tu. Iyalah. Dan saya harap juga kaum-kaum lain lah, seperti kaum India, kaum Cina pun boleh join Macam sekali. tadi tu. Yes. Tadi. Tak sangka kan? Ya. Tak sangka hari ni. Dapat satu pengalaman baru, dapat satu environment baru. Right to join apa ni semua kan. Mana tahu lepas ni Chinese pula. Yes. Geng-geng Chinese. Why not? Kita bila kita keluar macam ni, kita buat program macam ni kan, campur ramai, dia macam satu keluarga besar. Yes. Betul. Lama-lama kita campur artis. Bawa artis ya. Ada artis je. Kita boleh berlakon. Betul kan. Baru kita boleh berlakon. Boleh buat filem lagi tu. Gangsta track. Rugi tau siapa yang tak join Gangsta pun. Ingat tu. Ada peluang jumpa artis. Ada peluang jumpa tu artis. dia. Betul. Kita harap. Peluang jumpa artis dan peluang jadi artis. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Okey, beginilah akhirnya kita punya touring pada hari ini. Event pada hari ini.
Dan kita orang sangat berbesar hati lah. Masing-masing semua dapat manfaat daripadanya. Semua orang happy. Kesihatan badan lebih sihat daripada sebelumnya, lebih ceria. Dan kita ingin mengucapkan terima kasih kepada kumpulan yang berserta bang. Yang menyertai RT3 daripada mana tu? Daripada Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Dan rasanya ada kumpulan skuter tu bang. Daripada mana tu? FML. Dan Brotherhood lagi. Dan Retro Brotherhood. Kumpulan daripada kaum India. Retro. Dan kita ada lagi. Dia 3 je kan? 4 sekali. 4 dengan Jesta. Yes, laki-laki, perempuan dan family. So riadah kali ini melibatkan satu keluarga. Ia adalah satu aktiviti yang sihat. Jadi kita berharap pada lain kali kita akan dapat buat lagi aktiviti yang sedemikian untuk nak kata orang mengisi masa lapang dengan lebih bermakna lagi. Yes. Untuk ada merapatkan ukhuwah lagi di antara satu sama lain. Satu rahim, menambah pengalaman, kenal antara satu sama lain. Kemudian kata orang kita juga menjadi pelakon. Pelakon sandiwara. Pelakon sandiwara hidup. Untuk pengetahuan semua, sebelum saya join ride ni, saya punya BP saya 180. 180 bawah dia 100. Tapi lepas join beberapa kali BP saya turun 160. Dulu sebelum. Sekarang yes, bukan prank, betul. Sekarang BP saya turun sehingga 14/80. Ini nampaknya dah hilangkan stres lah tu. Hilangkan stres lah tu. Okey. Dia keluar dari rumah. Keluar dari rumah hilang stres kan. Bapak tu lebih keluar. Dekat rumah banyak stres. Okey. Kita join pengamal kan. Yes. Itulah ya. Betul, setuju. Dengarlah kaum-kaum wanita semua ya. Apa kaum lelaki sekian saja daripada kami, kaum bapa. Insaflah dia.